Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita berada di perkarangan Mahkamah Session Ipoh. Hari ini telah ditetapkan untuk keputusan bagi kes Ustaz Ahmad Dusuki melawan Mikdad Zakaria. Kes ini pada awalnya dibicarakan di Mahkamah Session Terengganu dan setelah separuh perjalanan ia dipindahkan pula ke Mahkamah Session Ipoh oleh kerana hakim berpindah, dan kes ini melibatkan kes saman fitnah ke atas Mikdad oleh kerana kenyataan melalui Facebook beliau yang menyatakan bahawa Dusuku Al-Kazab. Mikdad walau bagaimanapun telah menafikan bahawa ianya adalah fitnah, dan kemudian kes ini dibawa ke mahkamah lah. Setelah kes berjalan selama hampir lebih 5 tahun kiranya oleh kerana berbagai-bagai isu yang terlibat, Mahkamah Session Ipoh pada hari ini telah memberikan penghakiman ke atas Dr. Ahmad Dusuki Abdul Rani, di mana Mikdad dikehendaki untuk membayar kepada Dr. Ustaz Ahmad Dusuki ganti rugi ataupun ganti rugilah sebanyak 300,000, dan dikehendaki membuat permohonan maaf serta membayar faedah ke atas penghakiman ini. Dan pada takat ini kira-kiranya dua-dua kes Ustaz Dusuki telah berjaya membuktikan bahawa Mikdad memfitnah beliau. Ini adalah kes kedua ke atas Mikdad Zakaria, dan alhamdulillah sekian saja update saya daripada Mahkamah Session Ipoh. Terima kasih.